Assalamualaikum para sahabat sekalian. Hari ni Fiben nak kongsi dengan anda semua satu lagi masakan. Hari ni kita nak makan pala ikan merah. Pala ikan merah ni pala ikan ngai ni. Kita pergi ngai laut. Kita rasa nak makan pala ikan merah, kita start motorbuk kita dung. Kita pergi laut. Pekor mata kain, warna air pala ikan saja boleh. Tubuh tak ada. Kita pun karau kelik lah pala ikan saja, tak apa. Nak pakai pala ikan. Ni pala ikan kita cuci bersih-bersih dah, kendi air dulu. Saja kendi air ni ke pilal lah. Jadi nama resepi kita hari ni adik kakak Fiben nak kongsi dengan adik kakak semua ni. Nama dia ni gula lemuk Thai kita nak buat Kita nak guna pala ikan merah ni, kita nak buat gula lemuk Thai ni. Sedap aroi cing-cing, aroi cemong ni makan ni adik kakak mari kita tengok cara nak buat dia gula lemuk Thai ni. Mula-mula kita kena ada halio. Halio ni kita ambil dalam setengah eci lah, sekuku jari gitulah. Setengah eci lah halio tu. Lepas tu kita kena ada kunyit hidup. Kunyit hidup ni kita guna dalam 3 eci di kakak Kunyit hidup 3 eci. Lepas kita ada bawang putih 5 ulah. Bawang merah kecil ni kita guna 6 butir. Halus kasar 6 butir tu. Lepas ni kita guna lada cengek. Orang Kelantan panggil lada cengek atau bahasa luar panggil cili padi ni adik kakak Cili padi ni kita guna hak hijau 15 butir, hak merah 5 butir ni jadi 2, 4, 5 kara behel ni kita kena blender. Siapa ada hacur rumah lagi pergi blender selalu. Ni hawah dia saat ni kita blender siap dalam blender ni. Tak tepi dulu adik kakak Kita sediakan puyuk untuk kita buat masak ni. Lepas tu kita bubur sate sate segar. Sate segar ni kita guna sebanyak 500 gram. Puyuk ni jangan letak atas api lagi, letak atas meja atas darat dulu Jangan letak atas api lagi. Bubur sate dulu. Lepas tu kita bubur behel hak kita blender sat ni, hawah dia tu. Capur dia tu. Capur kucah-kucah dulu. Lepas tu kita tambah air 500 ml dalam sate ni lepas tu kita akak letak atas api. Buka api perlahan. Lepas tu kita buh asam keping ataupun asam gelogo 4 keping kalau kuah kita tu rasa kuah kuning, boleh tambah kunyit debu pula menjadi kuning. Yang kata kuning tak comel. Gula lemuk Thai ni kena kuning baru comel. Lepas tu kita buh garam garam ni kita buh sikit dulu, nanti lepas ni kita try kecak sikit kuah dia tu. Kalau rasa kurang garam kat tambah pula lah. Ikut suka kita lah, macam mana nak garam tu, masing sama mana Lepas tu kita buh gula sikit. Gula yang buh banyak, buh dalam sudut teh padan dah gula tu. Kacau. Lepas tu bila kita nampak kuah dia tu nak gelegak dah tu, nampak gelegak baik-baik dah tu, bolehlah kita masuk ke pala ikan merah tu abuh pala ikan merah tu, abuh halu. Dong tu buh pala ikan merah. Sedap tu. Kecil api sikit. Kena kecil api tak dia nguak tu. Kita tunggu dia gelegak sampailah pala ikan ni masak. Kalau pala ikan tak tergelak gini, balik-balik lah. Atas bawah tu dia masak. Kalau dia kakak nak makan kuah banyak tambahlah sate tu dengan hawah dia tu. Hawah 2 kali ganda. Sate tu tambahlah dalam 300 gram lagi ke. Ada makan ramai lah. Bila kita tengok pala ikan ni dia masak dah kita pun boleh masukkan sayur kita nak bubuh dalam ni lah. Bubuh sayur tu. Kita bubuh timun batai. Timun batai ni kita kerak dalam sebutir. Bubuh besar-besar tu. Potong-potong macam tu. Kita bubuh lada hijau besar. Lada hijau besar ni lada kapung. Kita belah jangan putus. Kita bubuh dalam ni pasal kara lagi dalam gula lemuk Thai ni kita kena bubuh daun basil. Thai basil. Tapi kita tak ada Thai basil. Daun selasih lah kita Kelantan panggil
Orang ni panggil daun selasih. Kita tengok beli daun selasih gida kedai hak ni. Ya, pasal pagi sat ni, pasal topak ni. Dia beli tak ingat tinggal Tinggal daun selasih malah gila. Kalau adik kakak nak buat kau ni kena buat daun selasih dia baru dia sedap ni. Dia sedap makan daun selasih gula lemak Thai ni. Kita bubuh pas kita buat sayur ni kita kena tunggu sampai dia sayur ni dia puk lah sikit, dia gelegak sikit. Oh, sedap molek dia kakak bang. Lapar cerok rasa ni. Lepas tu kita tambah lagi cili padi je dengan merah ni deh. Kita nak rasa kau dia, dia pedah lagi ni. Oh, kau ni kena pedah baru sedap dia kakak, tak pedah atau aroy lah, pedah baru aroy. Kita buat putih gitu Pas ni nak makan kita ambil lah, kita kenyek boleh nyakut. Abu putih gitu dia tak pedah. Pas ni kita nak makan kita kenyek dia pedah sedap Kaca-kaca dulu. Lepas kita buat sayur dia ni guys, dia gelegak dah tu. Lepas kita kena kecak lah sikit kuah dia tu. Rasa masing tu macam mana. Kalau rasa kurang masing, nak tambah lah garam tu sikit lepas tu ke adik kakak, kita buh pula telur rebus. Telur ayam rebus buh ada gula ni. Dia gula lemak Thai ni dia ada telur rebus adik kakak. Ikan dia telur ayam. Kita ada telur ikan ni. Oh, sedap aroy-aroy ni adik kakak. Aroy cemong ni. Bubuh telur ayam ni. Oh, gula lemak Thai kena ada telur ayam gini lah baru dia sedap. Oh, nyakut molek. Pasal karo lagi adik kakak deh. Kalau adik kakak rasa tak si makan pala ikan ni, kita boleh ganti dengan sotong. Sotong pun sedap juga ni buat gini ni. Tapi telur ayam ni wajib lah, jangan tinggal telur ayam ni. Kalau tak si makan pala ikan, kita ganti dengan sotong. Sotong pun sedap. Buat gula lemak Thai ni. Tu pala ikan pun masak dah. Telur ayam pun kita buat dah halal ni. Gelegak molek dah, boleh kita akak dah. Akak untuk dihidangkan lah. Untuk kita makan lah dengan keluarga kita lah. Ni mochi ni. Mochi pun duk tunggu nak makan juga ni. Gula lemak Thai ni. Orang nak makan pala ikan dengan kita pas ni. Oi mochi. Tu atas hidung luka tu, dengan mana tu? Gomo mana ni? Baikkan ni mochi ni. Kau tak kena angin tak? Kekal halu ni. Tunggu nak makan sekali dengan kita ni pani ni. Oh, mochi ni. Mochi ni hijau dia ni kutik utai ni mochi ni. Pani enggak dia tubik pas makan pani enggak tubik ni kutik utai ni. Jalan keliling. Ni mochi ni. Pani kena buah obat atas hidung dia tu. Ni adik kakak resepi kita ni siap dah. Gula lemak Thai. Kita hidang dalam pinggir gini, lapik daun pisang. Pala ikan ada, sayur ada telur ayam. Ni hak putih ni pulut kepal ni adik kakak. Kalau kita lik nu enggak gula lemak Thai ni kita makan pulut kepal gini lah. Sedap lah makan pulut kepal, boleh makan dengan nasi pun boleh, tapi kita sedap makan dengan pulut lagi lah. Pulut ni kita kepal-kepal, kita gaul dengan nyo dah. Nampak tu. Sedap ni. Dia pulut kepal ni pula dia ada nisai parut atas ni. Buh nisai tu buh. Tu. Nisai ni kita racik kita bubuh atas tu lah. Dia sedap lah manis-manis pedas gini ni kita makan ni. Kita lah. Kita biasa makan gini ke. Tu. Yang pulut ni kita kena kepal dan panas-panas ni. Kita pun nisai dia cair selu-selu. Sedap lah makan. Cobek pulut lah, cobek ikan, cobek telur lah. Cicah kuah dia sedap lah. Kuah ni kita bubuh untuk kita makan dulu lah ni. Kalau tak cukup kuah, tambah pulut lah. Ambil lah puyuk tu, banyak lagi kuah ada tu.
kuah pun pekat molek di kakak. Sedap ni, sedap arwah ni, arwah cemong ni. Siap dah lah resipi kita hari ni adik kakak dah. Gula lemuk tai. Oh, sedap ni makan dengan pulut ni. Makan pulut boleh, makan dengan nasi boleh. Lepas tu adik kakak, selamat makan lah belakang dah. Kita pun nak makan dah ni. Mama kita pun dah tunggu dah. Jangan lupa belakang dah. Untuk kongsi resipi ni, boleh buat untuk makan dengan keluarga di rumah. Tanya coti. Oh, sedap molek, sedapnya aku. Jumpa mula pula. Assalamualaikum. Inilah dia. Gula lemuk tai.